5 langkah mudah yang boleh ubah hidup dari biasa jadi luar biasa. Jangan fikir benda besar je. Kadang, perubahan kecil pun boleh bawa impak besar. Kalau you buat konsisten setiap hari. Ramai orang gagal bukan sebab mereka tak mampu, tapi sebab mereka tak mula. Mereka fikir nak terus jadi hebat, tapi lupa semua orang hebat mula dari kosong. Langkah pertama, ubah cara fikir. Apa yang you fikir, itu yang you jadi. Kalau you selalu fikir you lemah, you memang akan jadi lemah. Tapi kalau you fikir you boleh, you akan mula nampak peluang. Langkah 2, konsisten buat benda kecil. Tak perlu tunggu sempurna. Mulakan dengan langkah kecil. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Sebab perubahan besar datang dari tindakan kecil yang you ulang-ulang. Langkah 3, jaga circle you. Orang sekeliling beri pengaruh besar. Kalau you selalu lepak dengan orang yang negatif, jangan terkejut kalau hidup you pun negatif. Cari circle yang tolak you ke depan, bukan tarik you ke bawah. Keempat, jangan takut gagal. Jangan fikir nak sempurna dulu, baru nak mula. Semua orang pernah jatuh. Yang penting, bangun balik. Setiap kejayaan bukan tentang siapa tak pernah gagal, tapi siapa tak pernah berhenti. Yang kelima, percaya proses. Hidup ni bukan sprint, tapi maraton. Percaya setiap usaha you ada hasilnya. Jangan cepat putus asa bila lambat nampak hasil. Sebab kadang-kadang benda yang lambat datang, itulah yang paling berbaloi. Jadi kalau you nak ubah hidup dari biasa jadi luar biasa, mulakan dengan 5 langkah ni. Tak perlu sempurna, tak perlu terus hebat. Yang penting mula dan jangan berhenti.